Hai, good morning. Apa khabar semua? Setelah beberapa hari dan beberapa minggu tak buat video, hari ini buat video sempena beli ini. Video yang minggu sebelum ini aku buat video tu tak pakai mic, jadi agak teruk. Ni nak buat video sempena beli mic dekat Shopee. Dekat sini ada kipas, mungkin korang akan dengar kipas, dan ada TV tengah dipasang. Tapi kita nak try first video pakai mic Boya. Mic Boya ni pernah aku beli, tapi mic tu untuk kegunaan dekat, dia ada ni tau, penutup untuk kita buang dulu supaya dia boleh charge. Macam tu. So sebelum ni pernah pakai Boya, tapi Boya tu digunakan untuk lepas dibuang dia macam ni tau. Dia kena ada. Sebelum ni ada pakai Boya, tapi untuk kamera yang mic atas kepala macam tu je, dia boleh tapi sedap, tapi kurang kurang sesuai dah mungkin sekarang, sebab sekarang ramai orang pakai mic yang jenis clip, senang. Okay, jom kita try pakai. Ni tak tahu ni, tak tengok tutorial pun, main pakai je. Macam mana? Macam ni lah. Dia ada scan untuk connect. Memang tak tengok, tak study apa. Okay, satu test mic. Test mic. Dia test mic 1 2 3. Ini kipas lah. Kipas kat sebelah. So kita test 1 2 3. 1 2 3. Dengar tak? Harap jelas dan okey. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Okey, cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Sebelum pakai mic, kita masukkan mic. Suara 1 2 3, kita pakai mic. Cuba suara 1 2 3, kita pakai mic. Yang mana saya tengok dekat review, mic ni kecil, boleh charge terus, boleh bawa ke mana-mana. Sebelum ini saya ada beli mic yang murah dekat TikTok yang jenis macam ni, quite good, okey sahaja, tetapi dia ada masalah putus-putus suara. So tak berapa nak cantik, dan bateri dia
bertahan entah berapa jam. Itu pun beli berapa ringgit saja. So disebabkan dia ada yang bulu-bulu macam ni, yang ini hanyalah ada span macam ni, mungkin kipas dekat sebelah dengar dengan kuat, dan saya cuba tukarkan benda ini kepada span dia. Okey, nampak, saya cuba sebab yang bulu-bulu ini dia menahan angin. Yeah, kita DIY. Test suara 1 2 3. Ya. Cubaan suara 1 2 3. Okey, dekat mic ni dia ada satu QR dan ada button, kalau boleh tengok dia ada NR tak silap stand for AI Noise Cancelling. Okay, kita try tekan. Okay, kita try tekan noise cancelling dia macam mana. Okay, cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Dia akan bertukar lampu dekat mic ni, dekat receiver dia warna hijau. Kalau aku tekan sekali lagi, dia akan jadi warna biru. Biru itu yang biasa. Warna hijau, dia akan jadi noise reduction. Kita tengok macam mana bunyinya. Okey, ini yang tak ada noise reduction. Ada kipas kat sebelah, kipas nombor 3. Okey, kita uji. Ini tak ada noise reduction. Tekan sekali bertukar. Ini adalah suara noise reduction. Alright, selesai. Sebenarnya untuk mic ni dia ada satu benda lagi yang mana kita boleh adjust menggunakan handphone, dan handphone tu kita boleh nak kuatkan volume dan sebagainya untuk sensitivity mic ini. Sekejap aku tunjukkan. Okey. So aku akan tunjuk. Sini ada scan QR code dia. Kita akan scan. So kita dah password ni ke apa? Alright, kita dah nak install. Kita cuba open. Sebelah ni masih lagi kipas tak? Kipas. Kita try je. Sorry, gerak-gerak pula. Oh, dia tak boleh. Okey, dia nak kena masuk. Dia akan minta masukkan ni. Berekod pakai handphone wifi aku. So ini dia akan keluar macam ni dan masukkan mic. Okey, dia akan detect. Okey, boya connected. Okey, so bila aku bercakap naik test. So out noise reduction AI active safety track. Kita try lah apa beza dia kan. Record momo original vocal aku tak faham sebab kita tak try ni kan. Speaker ni auto off TX tak tahu apa dia ni. Apa dia? Stereo ni mungkin kita boleh out. Hello. Ni lagi kuat kot. Sebab bila bercakap naik tinggi. Hello. Sensitif dia sampai maksimum. Maksimum kita pakai. Itu saja untuk permulaan video sempena beli mic baru. Mungkin dengan mic baru ni lagi semangat nak buat video, lagi banyak nak buat video sebagai kenangan nak letak dekat YouTube. Dek, main jap. Wesh, nyanyi? Cepatlah. Okey, cepat nyanyi. Jadi Dindik, cepatlah. Nanti lah. Alright, so
Dari segi mic ni, yang lain okey, casing dia pun kecil, boleh bawa ke mana-mana, boleh charge terus. Kalau kita letak, dia akan chargekan, dia akan nyala. So senang bawa dengan earpod. Kecil, sangat kecil, lebih kurang sama. Okay, so mudah dibawa. Kita bawa airpod, bawa mic, boleh terus buat video pakai handphone je, tak perlu nak pakai vlog pakai kamera yang besar. Itu kalau handphone kamera yang besar jadi segan pula bila ramai orang, ada orang ramai tak akan jadi segan. So sebab itu saya buat vlog, buat video pakai handphone saja, mudah untuk ke mana-mana, nak letak ke nak bercakap tanpa segan lah. Dari segi saiz, saiz macam ni, kecil saja, boleh bawa ke mana-mana. Jadi kalau saya nak bawa airpod untuk dengar lagu, saya boleh juga bawa. So senang. Dan dia ada bagi bag untuk masukkan dalam ni. Yes, itu sahaja. And untuk receiver dia tak ada charge. Dia hanya charge untuk mic ni je. Okay. Untuk receiver dia tak perlu charge sebab dia pakaikan energi ataupun bateri yang ada dekat phone kita ni. Itu sahaja. Apa lagi ada? Ada charge, ada kabel dan ada ni. Ini sebenarnya yang dia punya, tetapi saya tukarkan kepada yang bulu macam ni. So yang bulu ini lagi nampak bagus sebab bulu ni lagi function teruk sebab dia ada halangan lagi. Kalau ini dia ada halangan tapi yang angin yang biasa je, masih lagi boleh bunyi. Tapi kalau ini kita letak dekat kipas pun angin tu tiup-tiup benda ni, dia ada lapisan layer juga. So hari ni dan video-video akan datang aku akan test video mic ni dan aku guna sampai lah jahanam. Kita akan try mic ni ke mana-mana. Okay, jadi kita sambung balik. Bye bye. Okay, baik, ini saya test dengan audio yang mana saya pakai vocal booth. So percubaan suara ini saya antikkan dua indikator tak silap.